dan selamat sejahtera. Sekarang anda bersama saya Nur Zulaikha Hanani, pengacara anda dalam TV PSS Sejasmin. Hari ini Khamis tanggal 27 Mac bersamaan 26 Ramadan, SK Taman Jasmin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan Sambutan Abang Syawal. Ini ialah satu program khas bagi meraihkan murid-murid yang telah berjaya menghabiskan bacaan Al-Quran. Bersama saya kini ialah Puan Haja Nurlia binti Min selaku penelaras program Khatam Al-Quran. Okey Ustazah, saya ada beberapa soalan untuk ditanyakan. Okey, soalan yang pertama, bagaimanakah perjalanan dan persiapan yang telah dilakukan untuk program ini? Okey, terima kasih kepada adik pengacara. Sebelum tu Ustazah nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada barisan pentadbir, barisan guru-guru dan juga semua murid-murid sebab sama-sama menjayakan, sama-sama bergotong royong untuk merealisasikan majlis Khatam Quran kita pada kali ini. Dari segi persiapan, sebenarnya kita dah bermula daripada hari Jumaat lagi walaupun secara perlahan demi perlahan, dan hari ini Alhamdulillah kita dah nampak 98% majlis ini dapat disiapkan dengan jayanya. Terima kasih Ustazah. Soalan yang kedua, apakah harapan penelaras terhadap kejayaan program ini? Harapan Ustazah kalau boleh biarlah majlis Khatam Quran ini menjadi budaya sekolah SK Taman Jasmin sebagai mengiktiraf pencapaian murid-murid dari segi pembacaan Al-Quran. Terima kasih Ustazah atas perkongsian tersebut. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada semua murid yang terlibat. Bersama saya kini ialah Encik Azmi bin Zakaria, Guru Besar SK Taman Jasmin selaku wakil pentadbiran sekolah. Okey, Encik Azmi, saya ada beberapa soalan nak tanyakan kepada Encik Azmi. Silakan. Soalan yang pertama, bagaimana pihak sekolah melihat kepentingan program ini untuk murid? Kita ada beberapa objektif. Yang pertamanya, kita program Khatam Al-Quran ini kita beri peluang kepada semua murid melaksanakan antara sunnah-sunnah dalam Ramadan, iaitu salah satunya ialah mengaji Quran, dan akhirnya kita hari ini kita buat program Khatam Al-Quran supaya murid biasa menjadikan program membaca Al-Quran ini sebagai salah satu daripada rutin harian mereka. Dan Alhamdulillah tahun ini kita telah mengadakan Khatam Al-Quran. Tujuannya ialah untuk kita di samping mendedahkan program ini kepada murid-murid lain yang tidak melakukan Khatam Al-Quran, tetapi kita ada juga penghargaan kepada murid-murid yang mengikuti program Khatam Al-Quran ini supaya menjadi satu normalisasi dalam hidup mereka. Terima kasih Encik Azmi. Soalan yang kedua, apakah harapan pihak sekolah terhadap murid yang menyertai program ini? Harapan kita sangatlah tinggi, iaitu murid-murid yang menyertai program ini kita mengharapkan mereka meneruskan pembacaan Al-Quran itu pada setiap hari walaupun bukan bulan Ramadan, dan sekurang-kurangnya mereka membaca Al-Quran hari-hari. InsyaAllah sebelum mereka keluar ke sekolah menengah, mereka telah pun dapat mengkhatam Al-Quran dan bacaan mereka pun menjadi lancar, insyaAllah. Terima kasih Encik Azmi atas perkongsian tersebut. Sama-sama. Itulah tadi perkongsian yang diberikan daripada pihak penelaras dan pihak pentadbir. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada semua murid. Itulah sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.